Okay, hai semua. Selamat datang semua. Siapa yang baru masuk, thank you. Tolong tap share like. Hari ni lain sikit ni, kita main kat tempat gelap sikit ni. Kalau dengar suara saya cakap dengar, boleh bagi like ke? Okay, bagi like ke? Dengar tak suara saya? Okay. Ini tempat dia macam lain sikit lah, gelap. Oh, kasut ni longgar. Macam besar lah kasut ni. Tukar kasut boleh tak? Macam tukar kasut, longgar lah. Apa nombor lagi ke nak start? Nak start ni? Okay, tak apa. Ni letak duit kan, jangan letak sini. Oh sorry. Ikan bagi duit dekat sini. Okay, sorry. Kecil sikit apa? 9 eh? Saya lagi sanggup dulu. Okay. Okay. Kita nak start. Hari ni kita akan pergi cepat je. Oh, kasut dia. Kasut dia tak bagus lah. Nampak licin. Di belakang. Okey kawan-kawan. Ni macam kurang best lah. Dia suruh main cepat-cepat pula. Kita tengok ni pun macam tak boleh slide. Ya betul. Kita cuba dulu. Ya betul. Oi. Ini lain jahanam ni. Okey. Saya tak nak main bola oren kali ni. Sebab ni terlalu jahanam. Betul lah. Orang cakap, saya pakai bola spare. Oi. Ini tak ada minyak Saya rasa dia tak ada minyak. Dia dekat bahagian tu dia dah hook lah. Okay. Lepas tu dekat sini dia ada macam ada bump.
Dia punya lane ni ada bump kat depan ni. So saya pakai bola ni lagi, try. Ni bola straight ni sebenarnya ni. Tapi saya kena campak lah tu. Pak. Main pakai bola spare je ni. Sebab saya tengok dia ni terlampau kering. Boleh. Ada minyak lain ni. Okey. 2 game yang teruk. Saya baling bertepi ni. Okey, kawan-kawan yang menonton, cuba bagi idea sikit. Macam mana kita nak main dengan lane macam ni? Tempat ni first time saya datang. Saya datang first time. Tapi saya tengok lane ni papan dia siap sambung kat tengah-tengah tu. Jadi bila bola tu roll, dia akan ada lekuk kat situ. Dia ada lekuk kat tengah-tengah tu, lekuk tengah-tengah tu. So saya pun tak tahu macam mana nak main game kat lane ni. Okay, saya balik arrow. Luar pakai bola spare. Saya tak boleh pakai bola ni. Bola ni terlampau kuat hook. Bola ni saya tak boleh main sebab lane ni kering. Dia terlampau kuat hook dia. Okay. Saya pakai bola. Saya pakai bola spare saya ni. Okay. Saya di sini. Saya diri dot 30. Saya baling dekat, saya nak aim 10. Campak kat 10. Ya, 10. Bergerak. Stop lah. Okay, tak tahu apa problem. Stop. Berjalan. Pintu stop. Okay, siapa yang join? Thank you. Saya tak tahu berapa orang yang tengok ni. Tapi kalau dapat tap like. Saya sekarang ni dekat bowling center Mutiara Rini My Day Mutiara Rini. Suasana lane dia macam ni lah. Dia ada macam kosmik sikit. Lampu LED. Lepas tu tengah baling tadi lane tu stop. Cuma saya dapat lane 16 ni. Lane 16 ni papan dia dekat tengah tu dia sambung. Dia ada connecting. Dia ada nampak line sambung tu. Jadi bila bola tu jatuh dekat situ, dia jadi macam bumpy sikit lah. Dia ada bumpy sikit. Tapi totally different lah. Okay. Tak tahu apa masalah kat belakang tu. Dia tengah betulkan.
Baru jalan. Betul lah. Lane ni tak ada minyak. Jadi saya tak dapat nak main bola hook saya. Saya main bola spare. Saya main bola spare ni. Saya memang nak praktis bola spare pun, tapi tak sangka pula. Bola spare praktis terus main first throw bagi bola spare. Sebab dia memang kering. Tengok minyak tak ada kat tengah-tengah tu, tak tahu. Dia memang tak letak minyak ke apa kat lane ni. Okay, sebab dia baru 10 kaki lah. Jarak dalam 10 kaki je dia dah hook terus. Okay, Diamond insyaAllah. Diamond saya akan main hari Sabtu ni. Sabtu ni saya akan pergi Diamond main. Ni hari ni kebetulan saya ada kerja dekat kawasan Kulai. Lepas tu diorang cakap pergilah main dekat Maidin Mutiara Rini kan. Saya pun datang lah sini. Singgah. Tapi itulah. Dia tengah betulkan lane. Ada problem tak? Okay, dia ada problem sikit. Isnin depan nak main kat mana Isnin depan? Main kat Diamond? Oh, Isnin depan main kat Diamond. Diamond dia mahal sikit kan? Boleh layan main mahal sikit kat Diamond tu. Saya kalau praktis saya suka main dekat Leisure Mall lah. Leisure Mall. Sebab murah lah untuk praktis. Kita boleh buat mistake, kita boleh tukar macam-macam style sebab tak rasa sayang kan pasal kat sana 15 ringgit 3 game RM15 lah. 3 game. Kalau Diamond berapa? Diamond berapa ringgit main? Kalau siang hari. Kalau malam saya tahu malam dia RM11 lah, RM11.5. Kalau malam. Oh, RM8.5. Tapi oiling cun. Okey lah. Betul lah. Oiling dia memang cantik lah Diamond. Tak nafikan lah. Oiling dia cun. Siapa yang biasa main Diamond, dia pergi tempat lain, dia tak boleh main. Bola dia lebih-lebih hook. Ni baru dia buka balik. Bola saya tu tadi sangkut kat situ je. Sebab dia off. So, dia bagi spare. Tapi, saya spare ke tadi? Oh, dia reset. Dia reset balik lah. Untuk throw tadi tu. Tu dia. Dia reset balik. Saya punya spare tu dia tak kira lagi. Okay. Paket 25, 3 game. Siap kasut sebelum pukul 2 petang. Oh, tu kat Diamond Oh, okay. Diamond pun ada paket 25 Oh, 25 sebelum pukul 2. Okey lah. Dia macam lepas pukul 2 dekat. Kalau dekat tu lepas pukul 2 dia RM20. Kalau 24 tu pukul lepas pukul 5. Okay, cuba lagi. Saya cuba lagi. Saya tengok tadi saya baling daripada 30, baling 30, baling aero 10. Ni terlebih. Terlebih ni. Tak boleh. Dia kalau terlebih daripada 10 tu memang dia hook terus lah. Kalau terlebih 10 tu dia hook terus lane ni. Tak boleh main, tak boleh ke dalam. Nak lap pun minyak tak banyak. Cuba sekali, 20. Tengok masuk poket tak? 20, saya baling 10. 20 baling 10. 10 tu aero 2 Saya kena campak kat aero 2 tu. Aero 2. Dengar bunyi dia tu. Pecah ni. Oi, miss. Miss head pin. Dengar tak bunyi dia? Macam pecah tu. Seram. Seram. Bunyinya menyeramkan. Lain sekali. Ini nampak gaya main 2 game ni cepat je lah habis. Tak ada seronok-seronoknya. Tak shock.
Okay. Kalau boleh dapat strike terror lah. Okay. Ambil spare lagi. Baling dari sini. Spare. Hey. Spare pun tak dapat. Saya nak cuba lah. Macam ni kalau saya try bola ni berjaya tak bola ni dia makan? Bola saya ni. Saya nak cuba main macam style PBA. Ai. Mati lagi. Aduh, bola saya pula kat situ. Oh, dia tak kira lah. Tak kira lagi. Restart balik. Oh, balik. Menunggu lagi. Kat mana ni bang? Jo, ni dekat ni lah Jo. Dekat Maidin Mutiara ni. Maidin Mutiara ni. Tersesat kat kawasan ni. Singgah sekejap, try. Tengok lane dia macam mana. Tapi review saya, oiling tak ada lah. Kat sini. Dia tak ada oiling, tak tahulah dia belum letak oiling ke. Saya sampai terlampau pagi sebab saya sampai ni dia katanya nak buat maintenance tapi dia bagi saya main. Saya tak rasa dia dah buat oiling lah pagi ni. Jadi saya main kering lah. Oh, memang tak ada minyak je Oh, okey. Memang tak ada minyak. Oh, ni tak ada minyak ni. Kena fikir idea lah ni macam mana nak bagi dia main ni. Dia buka tutup dia tengah maintenance lane ni. Oh, duduk dekat sini. Jo duduk dekat sini Pernah main sini lah. Habis sekarang kau tak main sini main mana? Oh, Angsana pun sama, tak ada minyak. Angsana ya, saya pernah pergi Angsana. Sebab tu saya tak nak pergi lagi. Dan yang ini mungkin saya tak tahulah first and last ke. Tak tahulah, tengok kalau dia boleh improve saya datang lagi. Tapi kalau dia tak boleh improve, kalau dia maintain macam ni. Saya nampak dekat luar tu ada jawatan kosong. Jawatan kosong technician, jawatan kosong jaga bowling. Kalau ada siapa-siapa yang berminat tu boleh lah. Ada jawatan kosong ni kat sini. Saya nak cuba bola saya. Bola idol saya ni. Tengok dia boleh layan tak. Saya tadi tak boleh. Masa start sampai terkejut beruk juga. Tak boleh. Nak cuba ni. Okay, saya diri. Balik lagi. Baru nak balik. Ataupun masalah dia. Tengok. Daripada 5 frame tu saya boleh dapat 1 spare je. Buruk gila nampak. 5 frame. Nampak. 5 frame. Baru dapat 1 spare je. Oh, saya memang biasa main dekat Pelangi. Macam saya cakap tadi Jo, saya kebetulan tadi ada kerja kat Kulai tu. Saya nak tunggu orang tu, saya singgah sini. Okey, kita cuba. Boleh dapat strike tak? Kalau boleh dapat strike ni kira rezeki lah, rezeki. Saya cuba Cuba, saya cuba baling
speed sikit. Tak boleh. Speed pun tak boleh. Maknanya tengah tu tak boleh. Saya tak boleh buat dia cross. Tak berjaya nak buat dia cross. Guna bola hook ni. Dia terus masuk lah. Dia tak ada slow-slow punya. So saya akan pakai bola spare ni. Bola spare ni saya ambil. Saya akan baling dekat 10 arrow 10. Tu je, boleh masuk kat situ je. Nanya sini main Jo. Boleh Jo. Saya selalu hari Rabu je kalau nak main. Kalau tidak awak DM saya je. Sebab saya selalu kalau Rabu saya memang main pagi. Dekat Leisure Mall. Rabu pagi saya memang ada kat Leisure Mall. Pergi je sana. PM saya lah bila nak main. Saya okey je. Okey. Ni challenge. Macam mana nak ambil spare 10 ni? Saya daripada lane lama pun tak dapat nak ambil 10 ni. Saya pun tak tahu macam mana nak ambil 10 ni. Orang kata kena baling tegak je. Saya cuba pakai bola ni baling tegak tapi tak berjaya lah. Ada kata kena ada backup sikit. Okay, saya cuba backup sikit lah. Tengok. Lama tak main backup tak tahu. Pakai glove ni boleh tak main backup? Oh boleh lah main backup. Dapatlah spare. Pelik lah. Saya balik backup lah. Walaupun tak nampak dia pergi backup tapi dekat lane kering ni dia boleh main lah. Okay. Macam itu cara dia. Ambil bola spare. Ambil spare pin 10. Okay, saya nak cuba main dekat luar sini, main tepi longkang ni. Ada orang dia main tepi longkang ni, dia boleh pergi. Saya nak try lah. Boleh tak? Main tepi longkang ni. Saya nak ambil 5. Oh. Mungkin kalau saya diri dekat 25 ni, saya baling 5 tu mungkin ada chance. Saya try. Saya try 25. 25 baling 5. Dengan condition lane macam gini, ada tak orang pernah dapat 200 main kat sini Saya try baling. Jadi 25, saya try baling 5. Tak boleh lah 5. Masuk masuk head pin lah. Saya punya target yang salah tu. Okay. Pin 9. Ni. Dapatlah duit jajan 100. Dapatlah 100 hari ni. Cuba lagi. Cuba lagi. Hoi. Okay. Nampak gayanya saya rasa kena main. Saya tadi main 25. Tapi jatuh dekat 2. Saya kena bagi speed lah. Kena baling speed sikit. Baru dia boleh pergi. Kalau dia tak baling speed, dia tak boleh pergi. Cuba lagi sekali, baling speed sikit. M3. Betul. Hei! Tak masuk pula. Tak masuk lebih pula. 3 dia. Jauh ke dalam lah. Okay, kita miss spare kat situ. Easy spare. Kita try 10. Okay. Saya cuba Tadi saya dah buat adjustment sikit. Saya rasa saya try di 25.
Daripada 30 tadi saya masuk 25. Saya aim 2. Tapi saya bagi dia speed. Okay. Tak boleh 10. Okay, kena keluar lagi. 10 tak boleh. Saya kena aim. At least saya kena target 5 atau 7 lah. 5 atau 7. Okay. 5 atau 7. Sendiri 25. Saya aim 7 itu dia. Allahu Akbar. Gone case. Okay. 100 je. Untuk hari ni dia dewasa 2 game 12. Untuk siang RM12 kalau main kat Mutiara hari ni. Cuma kena mental kena bersedia lah. Okay, nak main next game ni. Tak tahu tekan mana. Escape dah. Habis? Balik je lah? Oh, okay. Oh, throw ball next game, okay. Throw ball je So next game, okay. Next game ni saya try. First throw ni saya try pakai bola ni balik. Jadi 25. Saya target baling luar 5 Saya target baling 5. Bismillah. Tak dapat 5 tu, 10 tu. Okay. Bola saya 12 Yang gol ni 12. Yang ini 10 je. Ni 11. Saya pakai bola ringan je. Ni 10 lah. 10 ke 12? 10 rasa lah. Okay, saya ambil spare. Saya cuba baling backup. Tak boleh. Tak jadi backup. Tak jadi lah backup saya. Tegak je pergi. Okay. Dia adalah minyak dia sikit. Sikit sangat. Bukan tak ada minyak. Minyak dia sikit sangat. Halus sangat. Adalah minyak balance semalam kot. Jadi balik. 25. Bola sangkut. Dek. Bola sangkut lah. Okay. Okay. Tak nak bola sangkut Bola sangkut jangan lama-lama kawan Jangan biarkan lama-lama kat belakang tu. Bola saya yang baru sangkut dekat pelangi tu terus rosak Terus tertoreh sebab sangkut pin. Okay, saya cuba lah. Baling luar. Tidak boleh. Badan saya jatuh. Bahu saya jatuh. Sebab nak baling kuat ni baru jatuh Mana ni saya nak baling. Ini betul-betul berpeluh ni main ni. Tu 7 tu. Tu tak masuk lah. Okay, kalau kena competition macam ni boleh nangis tu.
Kau dah bayar mahal-mahal. Lepas tu dapat lane macam gini kan. Masuk competition. Oh. Bertahun punya training semua masuk kerongkang. Bertahun tau training. Boleh abaikan lah. Keluar ni. Hanya bola spare macam itu je boleh makan. Okey. Cubaan kita tidak berjaya. Kita cuba last. Last pakai bola ni. Kita masih lagi tak nak give up. Saya nak baling kedua luar tu. Masih gagal. Masih gagal. Okey. Berjaya. Tidak berjaya. Okey. Saya ambil bola ni. Spare. Okey. Boleh. Bola idol tu kita dah boleh simpan dah. Bola idol tu kita dah boleh simpan sebab lane ni dia tidak menguntungkan. So, saya dah ada bola lane kering. Saya akan main pakai bola ni. Bola ni bola C300 C300 Beast. Okay. Beast. C300 Beast. Okay. Bola ni saya boleh guna untuk lane kering. Macam gini. Ni kering rabak ni nama dia. Okay. Tapi belum jumpa laluan strike dia lagi. Masih spare je dari tadi. Dia masih spare je dari tadi. Tengok minyak pun tak ada. Sebab terlalu kering. So minyak pun tak ada. Oh. Spare. Okay, part spare. Alright. Pakai bola tu kita boleh main spare. Okay. Your game will end soon. Dia tak bagi saya main banyak-banyak hari ni. Tapi nasib baiklah. Dia kata sebab dia nak repair lane ni semua. Jadi dia kata boleh main 2 game je. Saya pun main 2 game je lah. Okay. Jimat duit saya. Alright. Kita cuba lagi. Okay. Come on. Brooklyn. High pin. Okay. Okay. Ni spare yang saya nak belajar praktis. Saya nak ambil spare 10 tu. Saya nak ambil spare 10 tu. So saya akan cuba baling backup straight backup. Boleh tak? Dia pergi backup. Okay. Saya diri dekat 33. 33 saya akan aim 20 19 atau 20. Tapi saya akan cuba baling backup. Oi. Tak backup lah. Tak jadi. Lagi saya ingat saya nak buat backup, rupanya tak boleh. Dia terus ke sini kiri. Dia terlepas terus. Maknanya cara saya baling tu salah. Okay.
Bukan bola salah. Bukan lane salah. Cara saya baling salah. Aiming saya salah. Sebab dia jatuh sebelah sini. Dia tak ke sana. Okay. Cuba lagi sekali. Saya target baling 12 lah. 12. Okay. Masuk. Alright. Yang ini tadi kita dah try 2 kali. Dia jatuh bagi semua. Okay, dapat strike. Strike kesian dia bagi. Bagi saya strike kesian. Sedihnya. Okay. Kita cuba last sekali. Balik macam tadi. Target 12. Dia sebelah 12 boleh lah. Dia boleh strike lah sebelah 12. Kalau tengok dia jatuh. Saya diri dekat 30. Oh, ni 13 ni. Blue clean. Oh. Dia bagi blue clean. Kalau 13 dia bagi blue clean. 25 tahun dulu saya main bowling, saya tak berapa faham pasal oiling pattern apa ni semua. Saya baling je. Orang bagi lane baling je. Saya fikir kalau tak kena tu pasal hari tu saya sway. Okey, ni saya cuba. Baru saya sengitkan lagi, saya buka. Tak boleh. Dia masih lagi masuk hook gitu lah. Dia masih lagi. Padahal saya baling backup. Saya cuba baling backup. Dia tak nak. Cuba saya baling benda yang sama. Saya aim benda yang macam saya nak aim 10 tu. Tapi saya baling macam tadi. Berjaya tak dia dapat strike? Okay. Saya cuba. Saya diri 33. Saya aim tengah tu. Saya buka sikit bahu saya ni. Bagi open sikit di sana. Dan saya baling. Hai. Dia jatuh kat bawah lah lepas. Belum lagi baling lah. Hai, sedih tunggu lah. Sebabnya hari ni kita balik dengan kesedihan game hari ni. Kita tidak berjaya membuktikan apa-apa. Okay. Saya rasa sangat syahdunya. Okay lah. Lebih sikit daripada tadi. Lebih 12. Tadi teruk. Tadi 100. Ni dapatlah 12. Hanya pandai 12 pin sikit. Dan saya rasa macam penat sangat main game ni. Tak pernah saya sepenat macam ni rasa. Ni saya main 2 game tu. Saya dah buat peluh belakang badan saya ni. Okay. 4 spare. So, kalau ada orang nak betting, ni pendapat saya. Kalau ada orang nak betting, awak main bowling dan orang tu pro, ada bola macam saya, ada 2-3 biji bola, awak pula beginner, ajak dia lawan dekat sini. Okay? Sebab dekat sini macam ibarat kita main bola dekat rumput banjir, rumput sawah. Jadi semua orang ada chance untuk skor. Okay?
Ah. Semua orang ada chance untuk skor. Kalau nak buat tournament, buat kat sini. Okay. That's it game hari ni. Cukup. Okay. Cukup game hari ni. Kawan-kawan. Good night. Bukan good night ni.